Abang, buat apa bang? Ya, bunga ni lah. Cantik pula bunga ni tiba-tiba. Itulah dia. Kalau datang sini, memang Z terpegun sikit dengan bunga kat sini. So, kalau kita kat belakang kita kan, ya betul. Sekarang Z berada dekat Semenyih. Balik ke Semenyih sebab kalau kita tengok pokok belakang semua ni, Semenyih jadi macam ni. Bangunan semua tak ada lagi. Jadi udara segar, suasana dia relaxing. Bagi Z kat sini, very relaxing dekat Semenyih ni. Okay, bunga pun cantik. Tak dapat macam ni kat Sabaja. Okay, so kita hari ni balik ke Semenyih sebab kita nak tengok satu projek yang baru di Semenyih ni, di Sepuna Heights by developer dia Jamway. Okay, so kalau kita tengok, dia ada banyak phase. Kawasan dia freehold 238 ekar. Ada 4 jenis rumah. Rumah teres, rumah garden homes yang macam kita punya video Eco World tu. Okay, Eco Forest. Eco Forest kan? Okay. Dan dia ada banglo juga. Okay. So, untuk di projek Sepuna Heights ni, hari ni Z nak bawa you all tengok rumah nama dia Springville. Rumah teres. 4 bilik, 3 tandas, 20x70. Yang paling best harga dia. Bermula dari 580,000 sahaja. Memang cun harga dia kan? Tak sabar nak tengok kan? Sebelum tu, saya host anda Z Zaki daripada Portal Tour. Jom saya bawa abang ngangkat tengok. Okey abang akak, jadi sebelum kita tengok show unit dia, Z bawa belanja dulu dia punya township. So kalau kita tengok, dia kan strata freehold. Masuk saja abang akak bernampak ada guard house kat situ. Okey, masuk dalam je ada community center dengan community hall. Sini ada futsal, volleyball, basketball, badminton, semua ada kat sini lah. Okey. Lepas tu dekat dalam township di Springville ni, dia ada rumah yang macam Z cakap tadi, rumah teres dia, rumah type B dengan type A, and then dia ada rumah garden homes dia. Okey, sikit je kat depan tu, kita dekat sebelah guard house tu. Kemudian kita ada rumah semi-D dan banglo. Ini untuk phase yang akan datang nantilah. Untuk township Sepuna Heights ni, dia betul-betul berdekatan dengan Nottingham University di Semenyih dan juga Pekan Semenyih. Jadi memang strategic location dia. Untuk dia punya facing northwest dengan southeast, jadi abang akak boleh pilih dengan senang. Nak pandang ke arah northwest ke atau southeast, depan belakang. Okey, macam itulah. So saya faham abang akak mesti tak sabar tengok dia punya show ini kan. Jom saya bawa tengok. Abang akak, so inilah rumah yang kita akan tour hari ini. Springville di Semenyih. Location dia dekat Sepuna Heights. Okey, rumah di belakang kita ni, kalau tengok design dia memang cantik. Ada balcony, 4 bilik, 3 tandas, 20x70. So standard size macam biasa. Okey, tapi kat sini strata title freehold. Saya tahu abang akak memang suka kalau dengar perkataan freehold tu. So dekat Semenyih, yes, banyak lagi projek kita yang masih freehold lagi seperti di Sepuna Heights ni. So kalau kita tengok kawasan ni, dia ialah strata title. Apa tu Zack, strata title? Macam biasa kak, dia ada facilities, macam biasa futsal ke, badminton ke, dengan security semua ada. Jadi sangat keselamatan sangat terjamin. So kat sini
tak payah risau pasal anak-anak main kat luar ke ataupun orang masuk dekat dalam kawasan perumahan ni, ada security guard. Jadi penting kan zaman sekarang ni untuk rasa kesenangan untuk keluarga, untuk abang akak. Jadi memang selesa lah dekat Sempurna Heights ni. Lepas tu angin pun sebab banyak pokok sini. Brogahi kat belakang kita, nampak tu. So udara kat sini lebih bersih daripada KL dengan Sabah Jaya lah. Kalau cakap terserang macam tu lah. Apa yang Zack rasa. Zack datang daripada Sabah Jaya ni untuk datang buat video khas untuk abang akak. Okay. So untuk rumah kita tua ni, dia ada dua type. Type A dengan type B. Type A ni betul-betul macam biasalah, nasi lemak lah. Apa tu Zack, nasi lemak design, konsep, layout yang abang akak suka. Biasa, semua orang suka dia nasi lemak ni. Okay. Untuk type B ni, dapur dia kat depan, ruang tamu kat belakang. Lain daripada biasa Zack. Sebab itulah ni nasi lemak. Sebab ni ruang tamu kat depan. So yang ni untuk orang western. Nantikan video kita yang akan datang untuk type B ni. Hari ni kita tengok type A dulu. Okay. So masuk-masuk je macam biasa bang. Terbuka, tak ada pagar. Jadi kat depan ni boleh parking. Saya tengok kalau kira ni dalam 20 kaki ada. Dia punya kapak. 2 kereta memang muat. Tapi kalau abang akak nak parking 4 kereta pun boleh. Kalau kereta abang akak tak panjang sangat. Kalau kereta panjang 3 kereta je boleh lah. Okay. Lepas tu macam biasa bang. Bumbung ada. So dekat atas ada balcony. Kat sini ada bumbung. So bumbung ni kereta parking setengah. Tak kena hujan lah. Tak kena panas. Macam biasa. Okay. So masuk-masuk dalam je. Kita boleh tengok. Cantik dia punya cara dia design. Sebab dia buat tingkap dengan tingkap. Biasa ada sliding door kan. Tapi kat sini tingkap dia besar macam tu. Lepas tu tengok. Kawasan parking area dia bagi concrete imprint. Jadi memang sedap lah kaki tu. Dia tak rasa macam tas takut pecah-pecah kan. Yang ni concrete imprint dia bagi. Developer memang mantap lah kat sini. So boleh datang tengok. Kita dah ada show unit, kita ada show gallery. Contact Zack untuk dapatkan buat appointment yang secepat mungkin untuk tengok Sempurna Heights. Okay. Tak sabar nak tengok dalam kan. Sebelum tu like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kita yang sepantas mungkin. Terima kasih. Jom. Okey, selamat datang ke Sempurna Heights Type A di Springville. Maka. So kalau kita tengok dia punya layout memang tak konvensional. Masuk-masuk saja tak ada dinding. Jadi abang akak yang tak suka ada dinding kat depan pintu bila masuk rumah, sangat sesuai lah di Sempurna Heights sebab ada chance untuk nak buat decision sendiri sama ada nak buat dinding ke tak nak. Okey. Lepas tu kalau kita tengok belakang saya ni, ya betul pintu dia memang tinggi 2 meter, lebar 1.2 meter. Jadi senang nak masuk sofa ataupun barang-barang besar tak terlanggar siku tepi. Boleh masuk rumah. Okey. Saya sukalah. Saya kecil. Pintu ni besar Zack. Tengok. Okey. Jadi tak abang akak yang rasa tak selesa masuk rumah, tak senang, sempit, pintu ni best. Okey. So kalau kita nampak luar tadi ada tingkap tinggi kan. Sebab tengok cantik tingkap menawar. Ada orang suka sliding door kat depan rumah. Ada orang suka tingkap macam ni. Jadi di Sempurna Heights ni boleh fikir-fikir sini nak M1. Sebab kat sini memang cantik design dia. Saya tengok. Kadang-kadang sliding door tu macam ada habuk-habuk bawah, susah sikit nak kemas. Jadi tu abang akak yang suka cantik je pemandangan tapi besar, nampak luar besar, ni sesuai. Okey. Lepas tu Zack, kat mana tangga Zack? Tangga kat tepi. Macam ni kak. So tengok tangga dia memang cantik lah. Nanti kita tutup kat atas nanti. So masuk-masuk je dalam rumah, terus ke ruang tamu. Macam saya cakap tadi, type A, dia nasi lemak punya konsep. Masuk-masuk je, semua orang suka, semua orang sesuai. Sebab ruang tamu kat depan, boleh letak sofa, meja kopi, nak tarik sofa bawa sini, buat hallway, buat walkway pun boleh. Jadi rumah tu nampak lain sikit daripada yang type A lain. Itu terpulang kepada idea dan imaginasi abang akak masing-masing. So ceiling height dia dalam 11 kaki kalau saya tengok ni. Jadi tak tinggi daripada biasa lah. TV 70 inci, 1 inci memuat sebab dinding besar. Okay. Lepas tu di bawah ni kita ada bilik store. Ada. Dia biasalah. So kita tengok. Besar juga saya tengok. Cantik dalam dia. Okay. Lepas tu betul-betul dekat berhadapan dengan ruang tamu tadi, kita ada ruang makan. Kalau Zack tak buat macam ni. Zack buat meja pandang ke sini. Lepas tu dapat lagi ke sekeliling di sini. Sebab kenapa? Nak banyak ruang lagi untuk tetamu jalan daripada ruang tamu ke bilik dia. Okey? Lepas tu di bawah ni kita boleh tengok ada tandas dekat opposite tempat makan tadi. So senang. Tandas ni betul-betul dekat tempat makan, cuci tangan, tak payah susah pergi ke dapur. Kemudian ni kalau untuk analog corner adalah ni tepi ni. Kalau tak dia pakai mechanical punya ventilation.
Okay. Shower, dia punya pakai pasasan water heater, dah boleh mandi dah. Okay, ready dah water point dia. Okay, lepas tu jom kita tengok bilik tetamu di bawah dia. Okay, so rumah ni 4 bilik 3 tandas, 2,200 kaki. Kita boleh tengok katil boleh muat super single, queen size macam ni pun muat, tak ada masalah. Okay, bilik boleh dekat sini. Ni tak ada. Kalau ni untuk end lock, corner lock ada. Tapi ini ada. Okay. Ui, dia sampuk saya. Tak maaf. Terkejut tadi dekat siapa cakap. Okay. Jadi kat sini tingkap ada kat belakang. Jadi sesuai lah kalau nak letak meja kat sini untuk belajar ke, untuk beriadah ke, sesuai sebab dah ada tingkap opposite. Okay. So sini height ni kalau saya tengok ni macam tinggi sikit berdua tadi lah. Ni macam 12 kaki ada ni sini height dia. Lepas tu abang akak perasan kan, rumah ni dia eksklusif sikit walaupun dia rumah teras. Tapi sebab tas dia saja masuk rumah, dia 2 kaki. 2 kaki lebar, 2 kaki panjang. Jadi dia menampakkan keindahan. Dia menaikkan keindahan rumah ni disebabkan tas ni yang developer telah guna, menakjubkan. Okay. So bahagian dapur ni kita tengok standard. Abang akak boleh buat L shape, nak letak small island kat sini boleh. Lalu kat luar sini kita sekarang ni kan fit badan kan, so kecil sikit boleh pusing lalu kat dapur ni lah. Okay. Ini Zat tumpang kejap. Ini macam developer dah letak bespoke punya Samsung punya fridge kan. Cantik. Ni biasa mahal tak? ID beberapa ID ni biasalah standard kan. Okay. Lepas tu tak habis dengan rumah dekat bawah ni, kita ada macam biasalah tanah belakang sebab rumah teras kan. Okay, kita ada dalam 5 kaki. So abang akak boleh tengok. Bolehlah terus jogging terus ke, nak keluar ke kan, satu title kan. Memang cantik. Jom Zat tengok tingkat atas pula. Okey abang akak, jadi macam biasalah sebelum kita naik ke tingkat atas, kita tengok bahagian tangga dulu yang Zat punya favourite dulu. Lebar dalam 4 kaki, besi, kayu, standard macam biasa. Sini height daripada tempat yang Zat diri ni dalam 14 kaki ada kat atas ni. Ni macam biasa, ini sebab unlock to corner tak adalah. Jadi kat sini gelap lah, pasang lampu lah. Okay, so jom. Sebelum tu, okay, biasa tangga ikutlah. Abang akak ada yang suka laminated timber ke, suka timber punya flooring. Kat sini developer bagi jubin lah. Tapi jubin dia kesat sikit, jadi tak licin. Senang nak cuci. Jadi untuk timber, artificial timber ni, dia kadang-kadang ada air pocket dalam dia, so boleh terkopak lama-lama. Tapi untuk jubin ni memang tak adalah. Tak akan berlaku macam tu lah. Jadi ikut terpulang kepada abang akak suka macam mana, boleh sini. Tapi developer mana bagi dah, dia tak ada laminated timber ataupun timber flooring. Jadi kalau abang akak nak pasang sini boleh lah. Okay. So di atas dia macam biasa kita ada family area. Memang best family area dia. So dalam 10 kaki by 10, 10 by 10. Okay. Yang paling best sekali sini height dia. Memang tinggi. Saya tengok ni 20 kaki ada ni, dia punya sini height ni. Yang paling tinggi. Okay, lepas tu macam biasalah dia ada ventilation, so tingkap tepi. Jadi cahaya masuk kat kawasan ni senang. Kau nak buat bilik semayang ke, nak buat bilik anak-anak ke, nak letak tempat permainan anak-anak ke sini ke, boleh. Macam-macam design boleh. Lepas tu paling best sekali tu abang akak, disebabkan ketinggian ceiling yang terlalu tinggi, abang akak boleh buat mezzanine floor ataupun duplex. Boleh nak buat sini. So anak-anak boleh tidur kat atas ke, yang dah besar ke tu kan. Jadi seronok lah rumah ni. Boleh tambah bilik lagi sebab kat atas ni kita ada 3 bilik dan 2 tandas. Bilik dua-dua ni share satu tandas lah kat sini, tapi boleh tambah bilik lagi disebabkan sini height tadi. Okay, so biasalah untuk tandas ni copy paste yang bawah tadi sama. Semua sama. Okay, jom tengok bilik ke 3. Okay, so masuk dalam je kita tengok. Saya tengok ni memang lebar. So panjang dan lebar dia, panjang dalam 16 kaki, lebar 10 kaki. Sesuai. Developer dah buat sikit ada macam kenaikan lantai yang gunakan bahan ID. Okay. So kalau tak rumah standard biasa je lah, tiles lah. Okay, jubin. Lepas tu kat sini biasa tingkap ni bilik tingkap ni kat belakang So ni biasa standard lah. Okay. So kat sini boleh nak buat study table macam ni ke, katil double decker macam ni memang senang memuat. Nak letak super single ke, queen size bed ke, memang muat kat sini. Wardrobe boleh dekat sini. Jadi untuk anak-anak memang sesuai dalam bilik ni sebab dia panjang. Okay, jom tengok bilik nombor 2 pula.
Oh, ini macam kecil sikit. Jadi tadi bilik nombor 2, ini bilik nombor 3. Okey. Kadang-kadang memang abang kakak memang pening sikit bila kita tengok layout ni. Tapi kita yang biasa tengok rumah, biasa kita masuk bilik tu je kita tahu dah sama ada bilik tu nombor berapa. Okey. So kat sini biasa standard boleh muat queen size bed, king size tak ada masalah. Wardrobe kat situ. Tingkap ni dia ada 2 bahagian, tak ada macam biasalah. Yang ni sebab kalau rumah dekat tepi tak adalah. So ni untuk end lot and corner saja. Yang belakang ni standard macam biasa, macam bilik sebelah tadi. Okey. So kat sini kalau abang kakak tak nak letak wardrobe situ, boleh letak kat sini. Kalau tak, boleh letak TV kat sini. Anak-anak dah selesa dah dalam bilik. Memang kemas. Memang cantik. Jom kita tengok master bedroom tu pula. So, selamat datang. Kalau abang kakak beli rumah ni, ni dah tempat abang kakak akan tidur. So, standard. King, queen size, super king pun muat. Tak ada masalah. Okey. Di belakang saya memang saya tahu. Memang cantik kan? Kita cerita lebih lagi. So kat sini, kita ada pocket. So, developer dah sediakan pocket. Jadi, wardrobe memang kat sini lah. Tak sesuai lagi kena buat kat sebelah sana. Sebab kat sini dah ada tempat ruang dah. So memang sangat sesuai di kawasan ni untuk buat. Okey. Lepas tu macam biasa bilik master ada master bathroom. Okey. Jom saya buat tengok. Master bathroom ni special sikit lah. Ni memang ada abang kakak sebab ni kan pandang ke depan kan. Bilik dia pandang ke depan. So dia punya tandas dia full task. Shower head full task dia. Dubin dia memang atas. Cantik. Okey. So kalau Z saya pasang sini shower screen lah supaya air terbias tak kena kat lantai ni, jadi dia kering, rasa kering. Zack suka macam tu lah, rasa kering kan, best kan. Mangkuk tandas sinki standard macam biasa. Ya betul, abang. So beli rumah dekat Springvale Sepuna Heights ni, dia ada balcony kat atas dia. Zack tahu dia starter kan, so abang kakak tak boleh lah nak pecahkan bilik ni tambah depan lagi ke. Itu terpulang kepada majlis di sini, terpulang kepada management lah semua. Okay, discussion. Tapi untuk beli rumah ni standard dah datang sekali dengan ni kalau Zat tengok ni ada dalam 10 kaki panjang dia, 20 kaki lebar. Sama macam rumah kan. So ni gelas memang developer dah datang sekali dengan rumah ni lah. So memang cantik. Udara pun memang best. So macam tu lah kalau tengok Springvale Type A ni memang design nasi lemak, senang nak suka, senang nak jatuh cinta. Lepas tu yang lagi best, rumah ni konsep dia memang sangat unik, semua bilik besar. Memang cantik kan? Kita dah tengok tadi, katil semua boleh muat. Anak-anak memang selesa kalau duduk. Keluarga memang sangat bahagia dengan rumah ni. Sebab ceiling tinggi, boleh nak tambah bilik lagi. Jadi macam ni abang kakak, kalau betul suka nak tengok rasa sendiri macam mana kawasan dia, tengok sendiri macam mana rumah ni, suasana di sini, contact kita kat description, nanti Z bawa datang tengok. Z dengan tim semua ada ready je. Cakap je bila datang view, boleh contact kita. Okay. Nantikan kita punya video yang akan datang untuk Type B. Okey, saya host anda Azad Zaki. Kita jumpa lagi di sudut yang akan datang. Bye!